bila kita tahu imunisasi TDAP ini boleh melindungi bayi daripada penyakit serius ini, Datuk juga boleh menyebut tentang tetanus dan juga difteria. Apakah sebenarnya tetanus? Tetanus tu ialah penyakit yang disebabkan oleh sejenis bakteria Betul. yang didapati di tanah dan sebagainya. Tapi dan selalunya berlaku apabila bayi tu lahir dan kita potong dia punya umbilical cord tu kan. Dan penyakit tetanus ni masa mula-mula saya kerja dalam tahun 70-an 80-an tu, banyak baby dan kanak-kanak yang kena penyakit tetanus. Dan mereka ni ada kena demam, lepas tu kena, dia panggil kancing gigi kan. Kancing gigi, tapi bukan gigi yang satu badan yang keras. Demam panas kan? Demam badan terkeras dan kita harus bubuhkan bayi itu di satu corner ICU tu supaya, dan gelap kan, supaya mereka tak dapat stimulus. Kalau buka lampu aja mereka jadi spasm keras kan. Otot ni kita perlu beri banyak ubat untuk nak relaxkan dia dan sebagainya. So ni masa 70-an 80-an dulu. Sekarang ni dah kurang berlaku tu kerana ibu diberi, ada vaksin yang tetanus yang diberi sekarang ni memang ada diberi, tapi hanya tetanus sahaja. Yang tidak ni adalah tetanus dengan difteria dengan pertasis sekali. So ni kita yang baru so kita nak melebarkan lagi protection tu lah. Okey, Profesor pula, saya masih ingat menerima suntikan TT ketika hamil dulu dan saya pasti ramai ibu di luar sana pun pernah menerimanya juga. 3 kali saya pernah terima sebab 3 orang anak kan. Jadi bagaimana sebenarnya suntikan itu? Adakah ia masih memberi perlindungan kepada bayi atau adakah kita masih perlu mempertimbangkan untuk mendapatkan imunisasi TDAP? Sekarang vaksin tetanus tu bila kita dah beri vaksin TDAP tu, TDAP tu T tu adalah tetanus. Jadi maksudnya kita beri tetanus. Tapi dalam 3 serangkai. Macam tadi Datuk tu katakan pertasis sangat penting, batuk kokol sangat penting. Tapi dia tidak ada vaksin bersendirian yang bagi untuk batuk kokol aja. Tapi dia 3 serangkai. Tetanus, difteria, pertasis. Tapi di Kementerian Kesihatan ataupun even WHO mengatakan kalau kita tidak tahu sejarah vaksin tetanus seseorang ibu mengandung itu dan dia mengandung untuk kali pertama, dia boleh diberi vaksin tetanus dahulu, selepas 4 minggu yang kemudian kita bagi vaksin tidak. Jadi kita dapat 2 dos lah. Tapi kalau kita tahu sejarah imunisasi vaksin tetanus dia yang melebihi 5 daripada kanak-kanak, dan kita beri 1 TDAP saja, tak perlu memberi vaksin tetanus bersendirian. Cuma di Kementerian Kesihatan dikatakan kalau pertama kali mengandung dan tidak tahu kelengkapan vaksin tetanus tu, dia akan beri vaksin tetanus sahaja dahulu dan diikuti dengan vaksin TDAP 4 minggu, selepas 4 minggu kemudian lah. Kalau dia bagi vaksin tetanus tu 20 minggu, dia akan bagi vaksin TDAP tu 28 minggu. Tak ada masalah. Tapi dia akan dapat 2 vaksin tetanus tu. Tapi kalau dia mengandung kali kedua, ketiga, dia tidak perlu. Tapi sebenarnya kalau kita bagi TDAP 1 je pun mencukupi. Cuma kita tidak tahu sama ada vaksin tetanus. Tetanus sangat penting macam Datuk cakap tadi tu. Dan tidak ada mudarat ni untuk memberi 2 dos. Okey. Seterusnya Profesor, adakah ini bermakna suntikan ATT tidak lagi ditawarkan kepada ibu hamil atau adakah ia masih tersedia dalam bentuk tertentu? Boleh doktor jelaskan dengan lebih terperinci tak? Dia masih boleh ditawarkan, especially kalau mereka yang tidak tahu sejarah vaksin tu. Kadang-kadang orang datang dari luar negara ke kan, yang bersalin di sini, tahu dia masih boleh bagi vaksin tetanus tu. Tapi TDAP tu kita sarankan sekarang, alhamdulillah, Kementerian Kesihatan sangat-sangat prihatin. Dan saya ingin mengucap syabas pada Kementerian Kesihatan sebab sangat prihatin dan memberi vaksin percuma TDAP kepada semua ibu mengandung. Saya katakan semua, termasuk bukan warga negara, itu sangat-sangat penting. Sebab dia penyakit yang boleh berjangkit. Dan melindungilah. Untuk melindungi bayi, tak kisahlah siapa. Baik, terima kasih Profesor. Kita teruskan dengan Datuk. Tadi kita bercakap tentang tetanus, tapi bagaimana pula dengan difteria? Saya difahamkan ia adalah jangkitan bakteria yang boleh menjejaskan hidung dan tekak, malah menyukarkan bayi untuk bernafas. Mungkin Datuk boleh jelaskan betapa seriusnya penyakit ini kepada bayi yang kecil.
Sakit diphtheria memang teruk ya, kerana dia selain daripada menjangkiti hidung dan tekak dan paru-paru tu, dia actually membuatkan satu selaput di dalam saluran pernafasan tu. Jadi selaput tu dia blockkan pernafasan. Jadi anak tu tak akan dapat memasukkan udara ke dalam. Dan kes-kes diphtheria dulu dalam tahun sebelum ada 6 dalam 1 dan 5 dalam 1 sebab tu kan. Pesakit-pesakit yang diphtheria ni kita kena tebuk kat sini supaya mereka dapat bernafas. Kalau tidak mereka akan meninggal lah sebabkan tu. Jadi itu yang bahaya dia dengan diphtheria. Kita dah tak ada lagi kes-kes diphtheria di sini ya. Kes diphtheria yang satu yang pernah saya tengok dan dalam tahun 80-an dulu, awal 80-an dulu, ialah budak yang besar dalam 7 tahun ke 5 tahun macam tu. Yang dan kita tak masa tu tak kenal diphtheria, pasal diphtheria tak pernah dilihat ya. Tapi bila tu dan budak tu susah nak bernafas. Dan kita hanya tahu dia diphtheria selepas tu kerana ni masa tu ada kumpulan yang agama kan yang tak nak vaksin. Anti-vaksin ya. Dia daripada kawasan tu. Dan pada sebab tu dia datang dan kita pun cuba nak resuscitate dia semua kan, tapi tak percayalah. Selepas tu yang kemudian kesan pergi ke komuniti tu, beri vaksin kepada semua orang di situ. Bagi memastikan semua perlindungan. Supaya tak ada lagi kuman tu lah. Ya. Okey, benda ni sangat penting sebenarnya berkenaan dengan kesihatan, sebab imunisasi ini sebenarnya ada, kita bersentuh berkenaan dengan golongan yang menerima dan tak menerima, itu satu hal lah. Mungkin kita boleh sambung to another podcast. Tapi saya nak teruskan kepada Profesor. Saya yakin sebenarnya Profesor, ada setengah ibu yang bimbang dan akan keselamatan imunisasi TDAP ini, terutamanya sebenarnya mengenai keselamatan untuk diri sendiri dan juga bayi. Jadi mungkin Profesor boleh terangkan sejauh mana tahap keselamatan sekiranya ibu yang sedang hamil ini mengambil TDAP. Sebenarnya kita para doktor sangat-sangat pentingkan kesihatan ibu dan bayi. Kita tidak akan beri sesuatu yang akan memudaratkan ibu dan bayi. Jadi kita perlu melihat data dan sains. Dan saya ingin mengatakan pada ibu-ibu yang di luar sana, ibu memainkan peranan yang sangat penting untuk melindungi bayi-bayi mereka yang di dalam kandungan dan selepas kelahiran. Dan kalau kita mengikut data daripada vaksin TDAP ni bukan baru. Macam Datuk katakan tadi, ia disarankan pertama kali 2012 dan sekarang dah melebihi 10 tahun. Data-data yang kita ada dan hampir lebih pada 50 negara yang menggunakan TDAP ni. Bukan kita saja di sini, di kawasan Southeast Asia ni, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, semua menggunakan vaksin yang sama. Dan data-data dari seluruh dunia mengatakan vaksin ini adalah selamat kepada ibu-ibu mengandung. Dan mereka akan terus mengumpul data untuk melihat keselamatan vaksin. Bukan vaksin ini saja, vaksin-vaksin yang lain. Jadi saya ingin menekankan kita akan memastikan apa yang kita sarankan pada ibu mengandung selamat untuk ibu dan untuk bayi. Dan kita percaya sekarang ini melihat data-data yang ada, vaksin itu selamat untuk digunakan dan mempunyai efikasi yang tinggi untuk melindungi bayi selepas kelahiran dan sekurang-kurangnya 3 bulan yang pertama. Baik. Dari penyakit hepatitis, batuk koko yang pertamanya lah, yang penting. Okey, itu berkenaan dengan ibu. Bagaimana pula bayi? Kalau kita lihat keselamatan, ini ibu yang risaukan diri sendiri, tapi ada juga ibu yang risaukan anak mereka. Jadi bagaimana tahap keselamatan kepada bayi pula, Datuk? Mungkin boleh kongsikan. Daripada yang apa yang diberi kepada ibu tu, dan sekarang ni tak ada apa masalah kepada bayi ya, dan especially bila dia dah pastikan bahawa di antara minggu-minggu yang kehamilan tu tak ada apa-apa yang menyebabkan kerosakan kepada otak bayi ke ataupun di-deliver lebih awal daripada biasa kan disebabkan vaksin tu ya. Dan oleh sebab ini adalah antibody daripada ibu kepada anak, maka tak ada masalah safety lah berkenaan dengan tu ya.
Okey, mungkin sebelum kita mengakhiri topik kita pada hari ini, mungkin ada tak kata-kata terakhir Profesor boleh kongsikan kepada semua penonton yang mendengar berkenaan dengan isu orang kata pengambilan imunisasi TDAP ini. Mungkin kita mulakan dengan Profesor dulu. Saya harap semua ibu-ibu mengandung akan mengambil vaksin TDAP ini untuk melindungi bayi dalam kandungan dan juga selepas kelahiran untuk melindungi bayi daripada penyakit batu kokol atau petasis, dan saya ingin menekankan vaksin-vaksin ini adalah selamat untuk diberikan pada ibu mengandung dan mempunyai efikasi yang sangat tinggi. Okey, mungkin bagaimana pula Datuk kata-kata terakhir kepada semua penonton yang mendengar kita punya sesi pada hari ini. Dia macam ni, kalau kita dah beri TDAP tu ataupun tak beri TDAP tu, yang imunisasi untuk bayi selepas tu, masa umur 2 bulan, 3 bulan dan 5 bulan dan sebagainya, perlu diberi kepada bayi. Ya? Jangan kita fikir dah beri ibu, lepas tu anak tak payah beri. Kerana macam kita cakap, perlindungan tu hanya beberapa bulan saja. Dan kita perlu beri 6 dalam 1 tu. Ya? Dan kalau kita tak sempat nak dapatkan TDAP ni, kurang-kurangnya dapatkan TDAP untuk orang lain yang berdekatan dengan bayi itulah. Supaya kita nak protectkan Saya kena ambil lah lepas ni. Okey, baiklah. Mungkin perbincangan kita tamat di sini. Tapi perbincangan ini sebenarnya amat bermakna dan membuka mata bukan pada saya saja, tapi orang di luar sana. Jadi kepada anda, bakal-bakal ibu di luar sana, ingatlah bahawa vaksin ini mampu melindungi bayi anda daripada pertasis yang boleh mengancam nyawa. Ia boleh didapati di klinik kerajaan dan disarankan antara minggu ke-28 hingga ke-32 kehamilan. Dan ini juga merupakan salah satu langkah terpenting yang boleh anda ambil untuk melindungi bayi anda sejak pertama mereka dilahirkan. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini, iaitu merupakan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Ismail dan juga Profesor Dr. Jamil Hassan kerana sudi bersama saya, Mas Ramala, untuk membincangkan topik kesihatan yang sangat penting pada hari ini. Untuk anda di luar sana, nak tahu berkenaan dengan maklumat lanjut, anda boleh berbincang dengan doktor anda atau boleh terus melayari laman web rasmi Immunize for Life. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.